So ni contoh dia lah. Contohnya ni pakai cube. So lepas aku dapat homografi tu, aku apply homografi metrik dan so gambar dengan cube tu pun bergerak sekali. Assalamualaikum, hai semua. Kali ni nak share pasal augmented reality. So augmented reality tu apa? Dia basically synchronize ataupun linkkan dunia yang nampak di kamera dengan digital object. So atau ayat lain dia superimposing computer generated imagery on top of the real world. So ayat basic aku just basically kita tampal atau template digital punya artifact ke kamera lah atau ke real world punya gambar. So AR ni dia terbahagi kepada 3 jenis. Satu marker. Marker ni dia dah ada predefined image untuk setiap ID dia lah. So dia fit dan bila kau pakai method marker ni kau tak boleh ubah gambar lain lah. So kau kena pakai yang dah di-develop oleh diorang je. So lepas tu markerless. So markerless ni dia basically tak ada predefined punya macam gambar. So kita boleh gunakan computer vision punya algorithm lah untuk buat feature selection, matching untuk kita extract dan track gambar ni tengah post dia macam mana. So yang belah kiri tu contohnya macam QR code, dia unik. So dia ada texture dia sendiri. So senang untuk kita buat feature selection. Selain daripada image based, kita ada environment. So contohnya macam kalau siapa yang belajar robotik dia tahulah pasal SLAM kan, atau yang pakai apa robot bibik tu yang vacuum tu. So dia pakai SLAM untuk mapping rumah. So dia dan aku rasa yang baru sekarang ni dia orang pakai LiDAR. So macam dot tu mungkin dia pakai LiDAR. So, kalau tengok dia bergerak macam mana pun dot still kat tempat yang sama. So dia tak macam tak bergoyang. Itu environment based punya method lah. Last sekali geolocation. Kalau pernah pakai Google Maps, dia ada features macam ni. Sebab handphone kita ada GPS, so daripada info tu boleh membantu untuk buat AR lah. Okay, so tadi dah cerita pasal apa benda tu. So bila nak pakai marker? So marker ni aku rasa sekarang orang dah tak pakai sangat. Sebab dia macam predefined kan. So dia simple, straightforward nak guna. Tapi sekarang kalau company dia suka macam kau punya predefined, bukan predefined kan, kau punya sendiri image. So contohnya yang belah kiri ni, bila nak guna, kalau contohnya kau tak confirm benda ni patut guna kat indoor ke, dekat outdoor ke, atau specific location. So image based ni dia nampak tak nice sebab kena ada QR code lah untuk bagi AR tu berlaku. Kalau yang environment based ni, contohnya aku dah ada kat location tu, just point kamera kat sekeliling, dia dah boleh. Contohnya kalau orang nak buat billboard, orang nak buat iklan ke apa ke, so environment based ni nampak macam seamless lah. Tapi kelemahan dia contohnya kau kena buat exhibition kan. So mula-mula kau dah set up dah 2 minggu awal dah set up, tiba-tiba kena tukar location. Macam contohnya dekat outdoor kan, so tiba-tiba time tu hujan, so tiba-tiba diorang suruh pindah masuk dalam bangunan. So dah kau kena set up lagi sekali. So environment based ni dia tak portable lah. Dia memang nice, seamless apa semua, tapi bila kau kena tukar tempat je, kau kena buat scanning lagi sekali, buat LiDAR, buat SLAM apa semua. So itulah dia punya bila patut guna. Untuk geolocation ni, so kelemahan dia based on location lah. So kalau kau dah buat set up location dekat Kuala Lumpur, so orang tu nak dapat merasakan benda tu kena pergi kat, sebenarnya Kuala Lumpur tu cakap kat LCC je. So kalau pergi tempat lain dia tak boleh dapat benda yang sama unless kau benda tu kat location lain lah. So untuk video ni aku cuba fokus on markerless punya method, yang image based punya. So ni contoh aku dapat, so just share dululah contoh-contoh AR yang aku dah buat dulu.
one, so lepas tu aku cuba explore lagi. So Unity dia ada plugin 10 tahun lepas punya lah, tak tahu sekarang ada ke tak, dia Vuforia. So aku boleh buat AR dan gunakan Unity untuk buat UI. So aku just coding button untuk start dengan stop je lah. So kalau aku klik, dia start buat dia punya motion. Bila aku klik stop, dia stop lah. So just simple AR dia dulu. Oh, dia dah ada button untuk play music lah. So resepi untuk AR ni dia ada 3 benda je lah. So kau kena buat feature extraction. So macam ni sekarang memang orang pakai op lah. So dia gunakan ni untuk kalau yang bulat-bulat hijau tu, itu macam unique features yang dia detect untuk aku punya different image atau orang panggil anchor lah. And then kita ada yang belah kanan ni, aku saja move around gambar tu. So kita ada macam tu, kita simulate gambar kamera lah. And then lepas dah extract dua-dua ni, kita cuba matchkan dia. So kalau features tu sama, boleh tengok yang gambar ketiga ni lah, dia cuba align kan. So dia cuba match kan. Jadi macam biasalah, dia tak perfect. So dia ada satu lagi method nama dia ransack untuk dapatkan mana satu in layer, out layer. So dia cuba buang out layer lah. Dan untuk dapatkan homografi sebenarnya kau tak perlukan banyak match point pun. Ada sikit pun dah enough untuk kau buat alignment. So kan ada 3 benda. So features extraction, lepas tu matching, and then sekarang ni next dia homografi. So homografi ni matrix ni basically dia punya ada 3x3 untuk bagi tahu X, Y punya transformation lah. So contohnya macam gambar kat kiri ni gambar base dia lah, gambar default dia. So kalau aku apply H, dia akan dapat yang kanan tu, dia punya warp punya gambar. Equation dia macam ni je. So kalau contohnya untuk AR, kau ada gambar asal, anchor dengan kamera punya gambar. So kerja problem ataupun task untuk AR ni adalah dapatkan homografi punya matrix. So daripada situ kita boleh apply kita punya model ke apa ke, apply homografi untuk dia follow kamera punya view. So kalau kamera gerak, so kau akan dapat homografi yang baru. So kau akan apply model tu dengan homografi matrix baru. So dia akan macam nampak macam dia ikut lah, dia ada movement. So ni contoh dia lah. Contohnya ni pakai cube. So lepas aku dapat homografi tu, aku apply homografi matrix, dan so gambar dengan cube tu pun bergerak sekali. Tapi untuk AR ni, kamera tu dah gerak lah. So just model tu static. So kita kena apply homografi matrix untuk dia bergerak sekali. Okay, yang ni just nak tunjuk kalau 3 frame lah. So start dia. So bila benda gambar tu bergerak ke kanan, so cube tu pun ikut. So bila kamera tu contoh kita cuba zoom QR code tu, so dia punya cube tu pun nampak macam zoom lah. Okay, so tadi just explain dia punya high level overview. So sekarang nak go kepada code dia. So untuk ni aku gunakan, tadi QR code. So aku cuba guna gambar lah. So tak adalah orang macam, takkan QR kan, QR tak cantik. So kita gunakan gambar betul. So benda pertama buat is, okay, yang ni aku just cuba distort gambar tu lah. So aku cuba baringkan gambar tu. So lepas tu macam biasalah, kita cuba matchkan anchor punya gambar dengan yang gambar yang dah warp, yang dah distort tu. Lepas tu kita cuba, okay ni macam bila aku initialize AR tu, aku kena bagi tahu lah yang 3D model tu apa dia patut buat. So post default dia is dia berdiri atas gambar tu. Okay, ini so sebab aku dah tahu dia punya transformation awal-awal sebab aku yang define tadi untuk gambar tu baring. So aku cuba apply homografi tu dekat model tu juga. So dapatlah gambar macam ni. Tapi kalau aku guna untuk calculate homografi sendiri dan render, dapat yang sama juga. So maksudnya algoritma aku tu boleh dapat homografi yang betul lah. Mungkin dia sengit sikit, tapi at least dia dekat-dekat. Conclusion untuk augmented ni sebenarnya kita nak cuba enrichkan atau buatkan kita punya real world ni nampak lagi interaktif lah, lagi menarik. So kita just overlay digital artifact. So kita boleh buat macam digital switch, kita boleh buat macam Pokemon Go, dia boleh overlay Pokemon dekat dia punya, contohnya dekat lantai. So dia gunakan markerless untuk detect lantai. So dia letak karakter atas tu. Dan lepas tu kita juga dah explore pasal markerless dengan geolocation.
And yang paling penting sekali dekat AR ni is homography. Tanpa homography kita tak boleh nak basically alignkan atau synchronizekan kamera punya pose dengan anchor punya pose. So itu sajalah. Okay, bye.